Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Okey, untuk pembinaan aplikasi PBD Pro untuk kita buat simpanan data murid-murid nak menjejak prestasi murid-murid selama 5 tahun. Okey, kat sini kita ada sampel lah. Sampel 5 ataupun 6 tahun. Kalau sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita boleh jejak data murid tersebut dalam tempoh 5 hingga 6 tahun lah. Ini sampel apa yang kita akan buat. Ini ada panduan, nanti boleh lihat panduan. Okey, kita masuk dalam step yang pertama, kita akan sediakan pengkalan data Google Sheet. Okey, kita buka Google Sheet. Okey, kat sini kita namakan sebagai, kalau kat sini data markah ataupun data PBD. Contoh data PBD. Ni kita bolehlah buat nama SK apa? SK Zainab 12026. Contohlah. Data PBD SK Zainab 12026. Okey, seterusnya step yang pertama dah siap. Kita masuk dalam step yang kedua, kita buka kod GAS. Google Apps Script. Klik buka dan kita salin kod GAS. Dah berjaya, kita masuk semula cari extension Apps Script dan kita masukkan kod tadi dalam Google Apps Script. Okey, tunggu sekejap. Okey, highlight. Kita delete dulu. Data ataupun formula yang ada tu kita delete, kita paste yang baru. Kemudian kita save project. Pergi bahagian deploy. New deployment. Okey, klik pada dia dan ambil web app. Web app dan yang paling penting di bahagian who can access, kita kena pilih anyone. Kemudian barulah kita klik deploy. Klik deploy. Okey, kita tunggu. Okey, authorize, klik authorize. Ni proses kita nak beri kebenaran. Kemudian kita klik continue. Nanti kita akan dapat web app URL. Okey, kita ada web app yang inilah URL. Okey, kita masuk seterusnya. Kita tutup dulu. Kita masuk dalam step yang ketiga, kita dah buat tadi. Kita dah deploy, kita save, execute, who can access dan sebagainya. Kita masuk dalam step yang keempat, kod laman PBD Pro. Okay, yang ni kita kena find, kita make a copy. Okay, kita klik make a copy. Yang asal ni kita boleh pangkal. Okay, yang ni apa yang kita kena buat ialah kita kena tukar URL. Kita ambil semula web app URL, copy dan kita letak ni di bahagian tukar URL. Okay, kita paste. Okay, ni yang baru. Okay, seterusnya apa yang kita kena buat, kita kena buka Google Site dan kita copy lah. Ctrl A untuk select all dan kita copy. Okay, kita masuk dalam buka Google Site. Okay, blank site. Okay, di bahagian pages, kita pergi bahagian bawa mouse ke tambah ni, cari full page embed. Okay, yang ni kita boleh masukkan nama PBD, nama sekolah kita lah. PBD SK Zainab 1 contoh. Kemudian klik done. Klik add embed. Embed code dan kita paste. Kemudian kita boleh klik next dan kita klik insert. Okey. Di bahagian pages semula, kita jadikan make home pages. PBD sekolah kita, yang home ni kita boleh delete. Okey. Sebelum kita publish, bahagian setting, orang tambah ni, publish site, ambil public, kemudian klik done. Okey, kita boleh publish. Okey, ni kita boleh buatlah PBD SKZ1 contoh nama website kita. Okey, kita boleh request public search dan kita boleh publish. Kalau kita tak request, orang boleh buat carian di Google Search. Okey, kita view. Okey, ini adalah atas ni pautan
URL kita Google Site/DVD. Okey, itu adalah step kita nak buat sampai step 5. Kalau kita nak test, okey, kita boleh buka ni di bahagian file. Kita nak copy boleh, make copy. Contohnya ni kita buat SKZ1, make a copy, dan kita boleh download. Jadi nama tadi bila kita download ni dalam bentuk CSV. Okey, dah ada. Okey, sekarang kita nak test. Okey, untuk upload data kena log masuk dululah. 1 2 3 sahkan. Okey, kita tukar nama, tetapan sistem. Okey, ini nama. Contohnya Sekolah Kebangsaan Zainab 1. Rendah, dan kita simpan dulu. Okey, ni kita akan bertukarlah nama sekolah. Kemudian kita pergi bahagian untuk upload di bahagian senarai pelajar. Okey, kita ada format turun dan sebagainya. Okey, kita pilih file. Tadi SKZ. Okey, dah masuk, kita boleh simpan dan kita boleh lihat sini lah. Jumlah calon, peraturan menguasai, belum menguasai. Kita gunakan ni sampel data. Jadi data tersebut dah masuk. Macam mana kita nak delete? Lepas ni saya tunjuk macam mana nak delete. Boleh tengok prestasi. Okey, kita boleh klik. Data-data telah tersedia. Okey, analisis trend untuk semua tahap ataupun tahun tertentu. Trend penguasaan. Ini kita boleh pilih lah. Okey, untuk delete, tadi kita buat test. Nak delete, pergi bahagian senarai pelajar. Klik padam. Okey, data tadi, data ni bukan data kita. Data PVD ni dia akan masuk di mana. Dan kita boleh simpan data ni, copy, dan kita boleh simpan dalam kita punya aplikasi. Di bahagian tetapan ni, kat sini pangkalan Google Sheet, kita paste lah. Paste dan simpan. Jadi senang. Nanti bila kita nak buka balik, kita boleh cari dalam tetapan sistem. Okay, sama dengan logo. Kalau kita ada logo sekolah kita sendiri, kita boleh tukarlah logo ni. Ini adalah paparan laptop, paparan di smartphone. Ini paparan di smartphone ataupun dalam paparan yang kecil. Sama. Paparan besar. Dia bezalah. Okey, untuk delete data tadi, kita tengok data spreadsheet dulu. Okey, kita tengok data spreadsheet. Kalau kita lihat data PVD ni dah ada. Bila kita delete dalam kita punya senarai pelajar, PVD 12026, kita padam. Bila kita padam, kita kena simpan awan. Dengan sendirinya PVD 1 ni akan auto dipadamkan. Okey, sama juga bila kita nak upload file, pilih file kita. Bila kita klik simpan awan, dalam sheet kita akan auto ditarik ke sheet kita lah. Dah ada datanya. Okey, itu untuk panduan kepada peserta bengkel nantilah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.